Kenapa lelaki kalau sembang mesti pasal kahwin dia? Asal lepak je mesti sembang pasal kahwin dua. Apa benda yang seronok sangat tu? Kahwin dua ni macam sembang beli Lamborghini. Rasa nak power. Bila ada orang kagum, ego pun naik. Tapi hakikatnya, bini kat rumah pun dah tak terjaga. Sebab kawan buat, dia pun nak try. Try dulu, baru faham. Lepas tu baru tahu cabaran jaga emosi dua hati yang berbeza. Lupa beza antara keinginan dengan kemampuan. Nafsu memang tak cukup satu. Tapi iman yang cukup tahu mana batasnya. Kadang-kadang bukan nak kahwin dua pun. Tapi sebab rasa diri dah tak macam dulu. Rasa tak puas, tak happy dan mula lemah. Bukan tambah isteri jawapannya. Tapi dapatkan rawatan. Meh jumpa saya di Him Wellness, saya bantu. Jangan lupa join Mega Live Kongsi Rezeki di akaun TikTok Dr. Samhan pada 24 April jam 10 malam.